Secara keseluruhannya bagi pihak kami, kita berpuas hati dengan penjelasan yang telah pun dibuat oleh Saudara Arul, khususnya pelan rasionalisasi yang telah dicadangkan oleh beliau bagi mengatasi kemelut yang berlaku dalam UMDB. Cuma dalam perbincangan tersebut kita melihat isu yang berlaku hari ini, Kementerian Kewangan telah pun mengambil alih aset yang ada pada UMDB. Jadi apa yang hasil perbincangan tersebut, kita dapati bila aset diserah pada MOF Incorporated, maka kita perlu untuk monitoring terhadap isu-isu yang melibatkan aset tersebut. Sebab bila aset diambil oleh pihak kementerian, kita bimbang dia akan mencetuskan masalah baru kalau tidak dikawal, dan kita harapkan bahawa isu-isu begini mesti dipantau direct melalui Parlimen. Maknanya ahli-ahli pihak Kementerian Kewangan, pihak menteri, perlu melaporkan kepada Parlimen, supaya ahli-ahli Parlimen kita dapat mengikuti setiap perkembangan supaya tidak timbul masalah baru.